Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Firas Haras, wartawan TV PSS melaporkan secara langsung dari Sekolah Kebangsaan Asam Jawa sempena program Hari Sukan Negara peringkat sekolah yang berlangsung dengan penuh meriah pada hari ini, 13 Oktober 2025. Bagi murid tahap 2, mereka menyertai panggung yang diadakan di sekitar kawasan perkampungan berhampiran sekolah. Aktiviti ini bukan sahaja menyihatkan badan, malah memberi peluang kepada murid-murid untuk berinteraksi secara sihat di luar bilik darjah. Sementara itu, murid tahap 1 pula menyertai acara sukan kompetitif. Murid perempuan terlibat dalam pertandingan bola bali, manakala murid lelaki pula menyertai perlawanan bola sepak. Bagi murid prasekolah, berbagai aktiviti sukaneka yang menyeronokkan telah diajarkan khas untuk mereka. Objektif utama pengajaran Hari Sukan Negara peringkat sekolah ini adalah untuk memupuk budaya sihat, semangat kesukanan, kerjasama kepasukan serta memperkukuh nilai perpaduan dalam kalangan murid, guru dan seluruh warga sekolah. Tahniah dan syabas diucapkan kepada pihak pentadbir, dosen guru serta murid-murid yang telah menjayakan program ini dengan penuh semangat dan komitmen. Sekian laporan saya dari TV PSS SK Asam Jawa. Jumpa lagi dalam program akan datang.